Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Aini dari Sugih Ruang Construction. Hari ini kita berada di tapak pembinaan yang baru lagi, Alhamdulillah. Tambah lagi projek pembinaan rumah kita. So yang ini berada di kawasan Punggol. Untuk tapak pembinaan yang ini, rumah di belakang Ayu ni dia punya keluasan 1023 square feet, mempunyai 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. So kalau tengok dekat belakang, kita tengah progress ikat batu bata. So kalau kita tengok kat sini, memang kita gunakan batu bata merah. Nak tengok dia punya keluasan macam mana dan progress ikat batu macam mana, jom kita tengok. Tengok sekarang progress ikat batu ni. Untuk tapak pembinaan ini kita menggunakan batu bata merah. Kebanyakannya ramai yang suka gunakan batu-batu merah sebab dia punya pertahanan dia tu lebih kukuh dan dia lebih mampat. So kalau macam kita nak tebuk untuk pasang aircon ke ataupun kabinet, dia akan grip. Dia tak mudah rapuh ke, tak mudah retak macam tu. So untuk progress kita adalah ikat batu. Jom kita tengok dia punya keluasan dia macam mana pula. So macam mana untuk tapak pembinaan yang ini? Keluasan dia 1023 square feet, boleh mempunyai ruangan 3 bilik tidur dan juga 3 bilik air. So sangat selesa lah untuk keluarga yang mempunyai anak yang ramai. So selesa. Dan untuk anda yang masih tercari-cari, tak tahu nak cari kontraktor mana, boleh cari Sugih Ruang Construction. So yang mana ada tanah terbiar tu, tak tahu nak buat apa, boleh bina rumah, nak duduk sendiri pun boleh. Kalau nak jana pendapatan pun lagi bagus. Sebabnya kalau bina rumah ni, dia punya aset nilai dia makin tinggi. So kalau anda sewa rumah pun boleh dapat income tau setiap bulan. Ataupun homestay pun boleh, tak ada masalah. So untuk anda tak tahu lagi nak cari kontraktor mana, boleh cari Sugih Ruang Construction. Dan jangan lupa nantikan tu punya next video. Bye bye, Assalamualaikum.